Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugasan kali ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan 2 daripada subjek BMMB 3293, Pentafsiran dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Baiklah, terdapat 4 elemen yang akan kami pembentangkan hari ini, iaitu yang pertama, bahan sastra, yang kedua, bahan bukan sastra, yang ketiga, justifikasi pemilihan produk kit pembelajaran, dan yang terakhir, rubrik pemakahan dan penilaian. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Ahmad Firdaus Fatur Rahman, Arisha Suhaili binti Siddiq, saya, dan Siti Norma Sarah binti Zainuddin. Baiklah, bagi menjawab soalan tugasan, kami telah menyediakan satu kit pembelajaran bahan pengujian kemahiran membaca bagi tahap 2. Baiklah, tanpa membuang masa, ayo kita sama-sama terus menelusuri elemen pertama, iaitu bahan sastra. Okey, bahan sastra yang telah kami pilih ialah sajak. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada tajuk sajak kita, iaitu Meniti Jambatan Kehidupan Lestari. Okey, baiklah. Jika kita perhatikan dengan lebih mendalam, sajak ni dia tidak hanya menggambarkan keindahan alam, tetapi sajak ini turut menonjolkan konflik antara pembangunan dan kelestarian alam sekitar. Jadi pada bahagian awal sajak ini, penyajak telah membandingkan suasana desa yang tenang dengan suasana kota yang dipenuhi dengan bunyi jentera. Jadi perbandingan ini secara implisit menunjukkan bagaimana kemajuan ini telah mengorbankan keharmonian alam. Jadi seterusnya, penyajak juga mengkritik sikap manusia yang terlalu mengejar pembangunan sehingga menyebabkan pencemaran sungai, udara dan lambakan sisa. Jadi hal ini menggambarkan bahawa masalah alam sekitar ni berpunca daripada ketamakan dan kurangnya kesedaran manusia. Namun begitu, sajak ini dia tidak hanya bersifat kritikan, malah dia turut menawarkan jalan penyelesaian, iaitu penyajak mengetengahkan idea seperti mengitar semula sisa fabrik, memanfaatkan sisa pertanian serta menggunakan pengangkutan awam. Jadi melalui cadangan ini, jelaslah bahawa perubahan ke arah kelestarian ni boleh bermula daripada tindakan individu itu sendiri. Secara keseluruhannya, sajak ini dia berjaya menyampaikan mesej bahawasanya pembangunan ni tidak seharusnya mengabaikan keseimbangan alam. Baiklah, kami juga telah menyediakan soalan pemahaman, iaitu soalan objektif dan juga soalan subjektif. Okey, kita masuk dulu kepada soalan objektif. Okey, bagi soalan objektif ni, pembinaannya ni dia disusun secara berperingkat mengikut tahap pemikiran murid lah. Okey, contohnya dalam soalan 1 dan soalan 2. Soalan 1 dan 2 ni hanya memerlukan murid untuk mengenal pasti maklumat yang dinyatakan secara jelas dalam sajak tu. Jadi dalam hal ini, murid ni boleh terus mendapatkan jawapan daripada teks sajak tersebut tanpa perlu membuat tafsiran yang lebih mendalam. Seterusnya, bagi soalan 3 ni memerlukan murid untuk faham isi itu dengan lebih teliti dan murid perlu membuat sedikit perkaitan sebelum memilih jawapan yang tepat. Jadi soalan 2 ni menunjukkan bahawasanya murid perlu berfikir, bukan sahaja mencari jawapan secara terus. Bagi soalan 4, murid ni perlu menafsir maksud berdasarkan konteks keseluruhan sajak, sebabnya jawapan tidak dinyatakan secara langsung. Jadi di sini kefahaman terhadap mesej ni sangatlah penting bagi seseorang murid tu. Okey, bagi soalan 5 pula, soalan 5 ni dia lebih mencabar kerana murid ni dia perlu berfikir sendiri dan membuat jangkaan berdasarkan situasi yang diberi dalam sajak tu. Jadi jawapan ni dia tidak adalah dalam teks, dan tetapi soalan ni dia bergantung kepada logik dan kefahaman murid. Jadi hal ini menunjukkan bahawasanya soalan objektif ni dia bukan sahaja menguji keingatan murid ni, tetapi dia turut melatih pemikiran murid secara berperingkat. Baiklah, seterusnya kita masuk pula kepada soalan subjektif. Okey, soalan subjektif ni dia memerlukan murid untuk beri jawapan dalam bentuk huraian. Okey, soalan pertama ni meminta murid untuk menyatakan kesan yang dinyatakan secara jelas dalam sajak tu. Jadi murid ni dia hanya perlu mengenal pasti isi yang terdapat dalam teks sajak tu sendiri sahaja. Okey, bagi soalan 2 pula memerlukan murid untuk menjelaskan idea. Okey, menjelaskan idea berdasarkan kefahaman mereka, bukannya sekadar menyalin ayat. Jadi ini menunjukkan murid tu dia perlu faham dulu apa maksud yang disampaikan dalam sajak tu. Okey, kita lihat pula soalan ketiga. Okey, soalan ketiga ni dia meminta murid untuk dia huraikan penggunaan sesuatu bahan yang memerlukan mereka tu untuk berfikir dan membuat perkaitan dengan isi sajak yang mereka baca tu. Okey,
Soalan 4 pula, dia memerlukan murid untuk mengaitkan isi sajak dengan tindakan dalam kehidupan seharian mereka. Jadi ini menunjukkan murid ni bukan sahaja faham, tapi dia perlu hayati isi tersebut supaya mereka boleh tulis apa yang berlaku dalam kehidupan seharian mereka berdasarkan sajak tersebut. Okey, akhir sekali soalan 5. Okey, soalan 5 ni memerlukan murid untuk memberikan pendapat sendiri dengan tentang sesuatu situasi yang mereka hadapilah. Okey, soalan ini dia lebih terbuka dan memerlukan murid ni untuk berfikir secara kritis dan logik. Jadi soalan subjektif ni dia membantu murid untuk berfikir dengan lebih mendalam dan tidak terhad kepada teks sahaja. Baiklah, yang terakhir bagi bahan sastra sajak ni ialah kita lihat kepada skema. Okey, bagi skema jawapan untuk bahan sajak ni, pemarkahannya dibahagikan kepada dua bahagian, seperti soalan objektif dan soalan subjektif tadilah. Okey, bagi soalan objektif, setiap soalan ni diperuntukkan satu markah dan hanya mempunyai satu jawapan yang tepat sahaja. Jadi, ini akan memudahkanlah guru untuk buat semakan dengan lebih cepat serta untuk memastikan ketepatan jawapan murid tu. Okey, bagi soalan subjektif pula, pemarkahan soalan subjektif ni lebih fleksibel sebab dia melibatkan huraian murid. Okey, kita lihat kepada soalan 1. Soalan 1 ni dia memberi tumpuan kepada jawapan yang dinyatakan secara jelas dan sajak itulah. Contohnya jawapannya kesan pencemaran sungai seperti sungai menjadi kotak ataupun tercemar. Okey, dalam soalan 1 ni jawapan yang munasabah tetap akan diterima walaupun ayat dia sedikit berbeza dalam sajak tersebutlah. Okey, bagi soalan 2 pula, soalan 2 ni dia akan menilai keupayaan murid dalam menjelaskan idea. Okey, seperti cara mengintai semula sisa fabrik. Jadi murid ni dia boleh berikan contoh seperti menghasilkan beg daripada kain perca ataupun mencipta produk baharu yang berguna. Okey, bagi soalan 3 ni dia memerlukan murid untuk jawapan yang lebih lengkap sebabnya dia lebih kepada memerlukan huraian. Contohnya, murid akan memberitahu jawapan penggunaan sisa sawit sebagai bahan komposit atau biokar yang memberi manfaat kepada tanah. Oleh itu, markah yang diperuntukkan ni adalah lebih tinggi daripada soalan lain. Okey, soalan keempat pula. Soalan keempat ni dia lebih menilai sejauh mana murid tu dapat mengaitkan isi dengan amalan kehidupan mereka, seperti menggunakan pengangkutan awam ataupun berkongsi kenderaan untuk mengelakkan pencemaran udara. Okey, bagi soalan 5 ni dia menilai pemikiran murid ni secara kritis, di mana murid ni dia boleh memberikan jawapan seperti pencemaran udara, peningkatan suhu ataupun masalah kesihatan. Bebaslah mereka nak memilih mana-mana jawapan yang logik. Jadi secara keseluruhannya, skema ni dia tidak hanya menilai jawapan betul tapi juga memberi ruang kepada idea logik dan munasabah. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada bahan bukan sastra. Bahan bukan sastra yang telah kami pilih ialah berita. Okey, kita lihat. Okey, teks berita ini memaparkan usaha pelbagai pihak dalam membudayakan amalan mampan dalam kehidupan seharian. Okey, dalam berita ni antara isi penting yang diketengahkan ialah yang pertama, usaha mengintai semula sisa fabrik bagi mengurangkan lambakan tekstil. Kedua, galakkan penggunaan pengangkutan awam untuk mengurangkan pencemaran udara dan pemanfaatan sisa kelapa sawit sebagai bahan komposit mesra alam. Jadi, hal ini menunjukkan bahawasanya isu kelestarian alam ni bukan lagi bersifat individu semata-mata tetapi juga melibatkan kerjasama antara masyarakat, industri dan pihak berkuasa. Selain itu, berita ni juga turut menekankan kepentingan 3R iaitu reduce, reuse dan recycle sebagai langkah praktikal dalam kehidupan seharian. Jadi secara keseluruhannya, teks berita ni dia menunjukkan bahawasanya usaha menjaga alam sekitar ni perlu dilaksanakan secara berterusan dan juga kolektif. Baiklah, dalam bahan bukan sastra juga kami telah menyediakan soalan pemahaman iaitu soalan objektif dan juga soalan subjektif. Okey, dalam bahan berita ni struktur soalan juga dibina secara bertahap lah macam soalan yang sajak tadi. Okey, soalan 1 dan 2 ni dia samalah, dia hanya memerlukan murid untuk mengenal pasti fakta yang dinyatakan secara jelas dalam teks berita tu. Okey, bagi soalan 3 pula dia memerlukan murid untuk memahami isi tersebut dan membuat sedikit perkaitan sebelum mereka memilih jawapan yang betul. Soalan keempat pula memerlukan murid untuk menafsir terlebih dahulu sebab ataupun tujuan sesuatu perkara tu berdasarkan konteks keseluruhan berita. Dan manakala soalan kelima pula memerlukan murid untuk memahami keseluruhan isi sebelum mereka dapat memilih jawapan yang tepat sekaligus melibatkan pemikiran mereka untuk jadi lebih mendalam lah. Okey, ini menunjukkan bahawa walaupun bentuk objektif, soalan ni tetap menguji pelbagai tahap kemahiran murid. Seterusnya dalam soalan subjektif berita ini, baik, soalan 1 dia meminta murid untuk menyatakan maklumat yang terdapat secara jelas dalam teks tu. Jadi jawapan akan dapat terus diperoleh lah. Okey, bagi soalan 2 pula memerlukan murid untuk hurai dulu manfaat sesuatu perkara yang memerlukan mereka untuk faham terlebih
terlebih dahulu dengan lebih mendalam. Okey, bagi soalan 3. Soalan 3 meminta murid untuk menjelaskan bagaimana sesuatu bahan tu dimanfaatkan. Jadi murid ni dia perlu membuat perkaitan daripada isi teks tersebut. Seterusnya soalan 4. Soalan 4 ni memerlukan murid untuk faham sebab di sebalik sesuatu tindakan yang tidak dinyatakan secara terus tetapi perlu ditafsir. Okey, akhir sekali soalan 5. Okey. Soalan 5 ni memerlukan murid untuk memberi pandangan sendiri tentang sesuatu isu tu. Jadi ini menuntut murid untuk berfikiran kritis dan juga keupayaan mereka untuk membuat jangkaan. Jadi secara keseluruhannya, soalan ni dia membantu murid untuk faham, hurai dan fikir secara lebih luas. Baiklah, yang terakhir kita lihat kepada skema jawapan bagi berita. Okey, bagi skema jawapan bahan berita ni, struktur pemarkahan juga dibahagikan kepada dua, iaitu soalan objektif dan juga subjektif. Okey, untuk soalan objektif, setiap soalan diberikan satu markah dan hanya satu jawapan yang tepat. Jadi, ini memastikan pemarkahan ni menjadi jelas dan lebih konsisten. Okey, kita lihat pula soalan subjektif. Okey. Soalan subjektif, skema jawapan ni dia lebih terbuka dan memberi penekanan kepada kefahaman murid. Jadi soalan 1 meminta murid untuk menyatakan dua inisiatif yang terdapat dalam teks seperti mengintas mula sisa fabrik, menggunakan pengangkutan awam ataupun memanfaatkan sisa sawit. Jadi murid ni boleh pilih mana-mana dua jawapan yang betul. Okey, soalan 2 pula dia menilai keupayaan murid untuk menghuraikan manfaat kita semula. Contohnya, jawapan mereka mengurangkan pencemaran dan menghasilkan produk baharu yang bernilai. Jadi soalan 3 memerlukan murid untuk menjelaskan penggunaan sisa sawit dalam industri seperti dijadikan bahan komposit dalam pembinaan atau perabot. Jadi jawapan yang mereka sertakan tu perlulah disertakan juga dengan huraian untuk mendapatkan markah yang penuh. Jadi soalan 4 pula menilai kefahaman murid tentang sebab penggunaan pengangkutan awam seperti menjimatkan kos dan mengurangkan pencemaran udara. Dan akhir sekali bagi soalan 5 pula, soalan 5 ni menilai pemikiran kritis murid di mana mereka perlu menjelaskan kesan jika sisa tu tidak diuruskan dengan baik. Contohnya pencemaran alam, masalah kesihatan ataupun gangguan ekosistem. Jadi jelaslah ini menunjukkan bahawa skema jawapan ni bukan sahaja menilai ketepatan isi tapi juga dia menilai keupayaan murid menghurai dan berfikir secara kritis. Okey, baiklah, itu saja daripada saya. Saya serahkan pula kepada pemerhati seterusnya iaitu Ahmad Firdaus. Baiklah, terima kasih saudari Alisha atas pembentangan sebentar itu tadi. Kita teruskan dengan topik seterusnya yang akan saya terangkan iaitu justifikasi ataupun penerangan kenapa kumpulan kami memilih produk sajak dan berita tersebut yang ditunjukkan oleh saudari Alisha tadi. Mengapa kami memilih produk tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pengujian ataupun bahan pentaksiran mentaksir kemahiran membaca bagi murid sekolah rendah. Okey, dan suka untuk saya tekankan dan saya ingatkan sekali lagi bahawasanya produk kami ini, produk kit pembelajaran kami ini adalah sesuai untuk diaplikasikan sebagai bahan pentaksiran untuk menguji kemahiran membaca bagi murid tahap 2, khususnya murid tahun 6. Baiklah, jom kita tengok kenapa kami memilih produk ini. Akan ada 5 perkara yang akan diterangkan. 3 akan diterangkan oleh saya, manakala 2 lagi akan diterangkan oleh saudari Sarah. Okey. Okey, sekarang kita akan tengok dulu kenapa bahan yang kami pilih ini sesuai untuk menguji kemahiran membaca untuk memahami maklumat tersurat. Saya dah bahagikan kepada 2 petak, iaitu petak pertama untuk bahan sastera iaitu sajak yang telah kami paparkan, dan manakala petak kedua untuk bahan bukan sastera. Tapi saya tak akan baca panjang-panjang ni sebab saya akan rangkumkan ataupun saya akan ringkaskan intipatinya. Okey. Kita tengok kepada bahan sastera. Mengapa kami memilih sajak tersebut, sajak meniti Jambatan Lestari ini untuk dijadikan bahan menguji kemahiran membaca mendapatkan maklumat tersurat. Okey. Yang pertama akan ada 4 isi penting kenapa kami pilihnya. Yang pertama adalah justifikasi yang pertama adalah maklumat yang disampaikan adalah secara jelas dan juga langsung. Sajak ini mengandungi isi tersurat seperti pencemaran sungai, penggunaan plastik dan kepentingan pengangkutan awam. Hal ini membolehkan murid mengenal pasti fakta ini secara terus tanpa memerlukan tafsiran yang mendalam. Maknanya tak ada unsur-unsur kiasan. Maknanya dia boleh faham, cara nak meniti Jambatan Lestari ini guna pengangkutan awam. Tak ada kata kita nak guna perkataan gunakan kenderaan tanpa apa semua benda tu tak ada.
gitu. Sama juga dengan pencemaran sungai, kita direct sebut pencemaran sungai. Tak ada istilah kita guna pencemaran aliran mengalir apa semua benda arus-arus, tak ada. Kita terus direct. Okay. Benda ni juga sesuai untuk menguji kefahaman asas. Seterusnya yang kedua adalah penggunaan ayat yang ringkas dan mudah difahami. Struktur ayat yang tidak kompleks memudahkan murid memahami isi kandungan. Ini membantu murid memberi tumpuan kepada maklumat utama serta mengelakkan kekeliruan semasa membaca. Seterusnya, pengulangan idea utama. Frasa seperti "aku meniti jambatan lestari" diulang beberapa kali membantu murid mengesan tema dan isi penting dengan lebih mudah. Pengulangan ini juga mengukuhkan kefahaman terhadap maklumat tersurat. Dan yang terakhir, sajak ini mempunyai kandungan berkaitan pengalaman harian murid. Maknanya ia lazim didengar oleh murid. Iaitu isu alam sekitar seperti pencemaran dan penggunaan plastik dekat dengan kehidupan murid. Hal ini memudahkan mereka mengenal pasti maklumat secara langsung dan mengaitkannya dengan realiti semasa. Dan mengapa juga. Seterusnya, kita akan tengok mengapa bahan bukan sastra itu berita kami ni sesuai untuk memahami maklumat tersurat. Yang pertama adalah maklumat dan fakta yang disampaikan ni samalah tadi, dia secara jelas dan langsung. Maknanya dia tak direct, tak ada kiasan-kiasan, tak perlu tafsiran yang mendalam. Dan yang kedua adalah struktur penulisan berita yang sistematik. Maknanya susunan isi dalam berita tu bermula dengan pengenalan, diikuti huraian dan juga sokongan, menjadikan maklumat tersurat mudah difahami. Ini membantu murid meneliti idea utama dan isi sokongan secara teratur. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahasa yang formal dan mudah. Bahasa yang digunakan dalam berita ini bersifat jelas, tepat dan tidak berbelit. Hal ini memudahkan murid memahami kandungan serta mengenal pasti maklumat penting secara terus tanpa memerlukan macam saya kata, tak perlu nak buka kamus dewan untuk cari ini apa maksud perkataan ni. Tak ada, kita tak guna perkataan yang terlalu bombastik, tapi sebaliknya kita perkataan yang digunakan adalah mudah difahami. Seterusnya adalah tadi maklumat tersurat. Sekarang ni kita akan masuk kepada maklumat tersirat pula. Kenapa bahan yang kami sediakan, dua bahan yang kami sediakan ni sesuai untuk uji kefahaman membaca ni untuk dapatkan maklumat tersirat. Okey, yang pertama, kalau kita tengok kepada sajak dan juga berita kami ni, adanya mesej moral yang kita tak nyatakan mesej tersebut, tapi ada disebut dalam dapat dihuraikan oleh murid. Contohnya, nilai tanggungjawab. Tak ada perkataan tanggungjawab dalam mana-mana bahan kami, tetapi apabila adanya situasi seperti ada cadangan penyelesaian, maknanya beg baru kau gubah menjadi kain sisa fabrik kau ubah menjadi beg baru yang unik. Maknanya adanya kat situ satu penerapan elemen macam kreatif, bertanggungjawab dia ni, dia tak buang, dia tak bakar. Jadi kat situ adalah mesej moral tapi disampaikan secara tak langsung. Selain itu, adanya hubungan sebab dan akibat secara implisit. Sajak ni, contohnya dalam sajak, dia menggambarkan kesan negatif pembangunan tanpa kawalan, tanpa huraikannya secara terperinci. Maknanya, murid ni perlu kaitkan sendiri tindakan manusia dengan impaknya terhadap alam sekitar. Maknanya contoh kita cakap pencemaran sungai daripada sisi industri, daripada aktiviti industri mencemarkan sungai. Tapi kita tak detailkan, tak jelaskan secara terperinci kenapa industri itu boleh menyebabkan pencemaran sungai. Maknanya kat sini murid kena fikir sendiri. Kalau cikgu boleh utarakan soalan seperti kenapa industri boleh mencemarkan sungai? Gitu. Jadi sesuailah kan untuk murid tu baca, dapat maklumat tersirat. Murid tu kena fikir sendiri daripada cetusan idea. Cetusan idea dia sisi industri menyebabkan pencemaran sungai. Jadi murid akan berfikir secara tersirat, secara kritis. Sebab sisa industri tu macam minyak ataupun bahan kimia dibuang ke sungai, bukan dilupuskan dengan baik. Begitu. Dan manakala untuk berita tu pula, kita dapat lihat kat sini mesej tersirat ni adalah dia ada bagi penekanan terhadap perubahan sikap masyarakat. Dia tak menyatakan secara langsung, tapi berita ini menggambarkan kenapa perlunya perubahan sikap daripada sikap boros kepada amalan lestari. Hal ini membolehkan murid ini fahamkan pembacaan ini secara lebih mendalam.
Dan yang terakhir adalah mengapa bahan yang kami berikan ini kami katakan dia sesuai untuk jadi bahan menguji kemahiran membaca untuk menakul. Okey, kenapa kat sini? Sebab yang pertama kita tengok kepada bahan sastra dulu. Okey, dalam bahan sastra kami, dalam sahajat kami ni, kami menyatakan adanya cadangan penyelesaian yang memerlukan pertimbangan logik murid. Kiranya apabila murid baca ni akan tercetusnya idea seperti penggunaan bahan kitas semula, guna pengangkutan awam, benda ni akan mendorong murid untuk menilai keberkesanan langkah tersebut secara rasional. Ini melatih murid untuk membuat kemahiran pertimbangan lah. Mana murid akan mempertimbangkan, kayaknya untuk bantu selamatkan alam sekitar ni, penyelesaian dia mungkin boleh guna bahan kitas semula, boleh gunakan pengangkutan awam. Jadi murid akan menakul benda ni. Okey. Seterusnya adalah, apa yang saya suka adalah dia penggabungan pelbagai bidang ilmu dalam sajak kami. Dia bukan sekadar sastra tapi adanya elemen merentas kurikulum seperti kita terapkan sains, alam sekitar dan teknologi dalam sajak membolehkan murid ni kaitkan pengetahuan sedia ada untuk memahami isi secara menyeluruh. Ini dapat cetuskan mereka punya kemahiran berfikir aras tinggi. Manakala bagi berita pula, kita dapat tengok bahan bukan sastra kami ni, dia membolehkan murid untuk guna, kita tengok kat sini, dia adanya dalam berita ni penggunaan data dan kenyataan pihak berautoriti. Ada kenyataan daripada SW Corp semua benda tu. Kenyataan daripada pihak pengurusan sistem menunjukkan peningkatan kadar kita semula. Jadi daripada data-data tersebut, murid ni dapat menakul hubungan antara usaha yang dijalankan dengan hasil yang dicapai. Kiranya secara jelas kat situ murid dapat tengok, daripada aktiviti kita semula adanya data yang menunjukkan sekian. Jadi kat sini murid ni dapat menakul lah apa data yang disampaikan dalam berita tersebut. Selain itu ada juga kenyataan daripada pihak berautoriti membolehkan murid ni buat tafsiran bahawasanya benda ni bukan sekadar cakap-cakap semata tapi adanya data ataupun bukti kukuh. Selain itu yang terakhir adanya hubungan antara tindakan semasa dan juga kesan masa depan. Kayaknya ada apa panggil apa ni, kesan dan jangka masa panjang. Jadi konsep masa depan lestari ini menuntut murid berfikir secara logik tentang bagaimana amalan hari ini beri kesan kepada generasi akan datang. Dalam berita ni ada bagi tahu yang kalau generasi generasi ketika ini tak buat benda ni, apa impak generasi akan datang. Begitu. Jadi menyebabkan murid ini berfikir secara jauh dan adanya imajinasi, adanya satu pemikiran ke depan. Begitu. Seterusnya saya berserahkan pembentangan kepada saudari Nur Siti Nomaisara. Jadi saya akan teruskan pembentangan dengan kemahiran membaca untuk pemikiran kritis berdasarkan dua jenis bahan di bawah. Jadi secara umumnya, kemahiran membaca untuk pemikiran kritis merujuk kepada keupayaan murid untuk memahami, menganalisis, menilai serta membuat pertimbangan logik terhadap sesuatu bahan yang dibaca. Jadi bagi bahan sastra, iaitu sajak meniti catatan lestari, telah memperlihatkan pelbagai elemen yang dapat menguji pemikiran kritis murid. Pertama sekali, sajak ini mengatakan tentang isu pencemaran alam sekitar akibat daripada pembangunan yang tidak terawat. Contohnya melalui ungkapan seperti sungai dicemari, angkara perindustrian dan rakusnya manusia mengejar kemudian. Melalui contoh ini, murid dapat menilai sikap manusia serta kesan negatif terhadap alam sekitar. Jadi secara tidak langsung, perkara ini telah melatih murid untuk berfikir secara lebih mendalam dan tidak menerima maklumat secara biasa. Seterusnya, sajak ini juga mengemukakan cadangan penyelesaian seperti penggunaan bahan sintetika semula, inovasi biochar dan penggunaan pengangkutan awam. Di sini, murid dapat membuat perbandingan dan menilai keberkesanan setiap cadangan serta memberikan pendapat yang berasaskan alasan. Proses ini merupakan asas penting dalam pemikiran kritis. Selain itu, penggunaan bahasa kritis dan simbolik seperti jambatan lestari boleh mendorong murid untuk mentafsir makna tersebut. Murid ini bukan sahaja memahami teks secara literal, tapi mereka juga menyoal dan membuat refleksi
terhadap mesej yang disampaikan. Jadi dari sudut pedagogi, bahan ini adalah sangat sesuai dijadikan kit pembelajaran. Guru boleh merancang aktiviti seperti perbincangan, debat ringkas dan soalan hebat bagi merangsang pemikiran kritis. Seterusnya, bagi bahan bukan sastra pula, kemahiran membaca untuk pemikiran kritis ini dapat dilihat melalui keupayaan membaca, menilai keberkesanan langkah-langkah yang dicadangkan dalam teks tersebut. Sebagai contoh, membaca boleh mempersoalkan sejauh mana program kita sekolah dapat mengurangkan masalah sisa pekerjaan secara menyeluruh. Walaupun langkah ini memberi kesan yang positif, pembaca perlu menilai sama ada ia mencukupi tanpa sokongan dasar yang lebih menyeluruh. Selain itu, penggunaan biochar daripada sisa kelapa sawit juga boleh dianalisis dari pelbagai aspek yang lain seperti kos, keberkesanan dan kebolehgunaan dalam jangka panjang. Pembaca juga boleh membanding bezakan antara penggunaan kenderaan bersendirian dengan pengangkutan awam dari segi kelebihan maupun kekurangan sebelum membuat kesimpulan yang rasional. Di samping itu, pembaca juga boleh mencadangkan penambahbaikan yang perlu dibuat seperti memperluas pendidikan sekitar sekolah. Jadi perkara ini selaras dengan matlamat pendidikan untuk lahirkan individu yang berfikiran kritis. Jadi kedua-dua bahan ini jelas menunjukkan bahawa kemahiran membaca untuk pemikiran kritis melibatkan proses menganalisis, menilai dan membuat refleksi secara betul. Bahan seperti yang di atas adalah sangat berkesan untuk digunakan dalam PDP kerana ianya bukan sahaja meningkatkan kefahaman murid, malah membentuk keupayaan mereka untuk berfikir secara kritis selaras dengan keperluan pembelajaran abad ke-21. Seterusnya, saya sambung dengan aspek terakhir iaitu menguji kemahiran membaca untuk penghayatan berdasarkan dua jenis bahan di bawah. Jadi pertama sekali, kita lihat bahan sastra. Sajak ini memaparkan pelbagai elemen penting dalam menguji kemahiran membaca untuk penghayatan dalam kalangan murid sekolah. Tema alam sekitar yang diketengahkan seperti isu pencemaran, pembangunan tidak terkawal dan inovasi lestari membantu murid memahami mesej secara lebih dalam. Selain itu, penggunaan bahasa kiasan dan imeja seperti kabus berbahaya mengandung oksigen memberi peluang kepada murid membina gambaran mental. Hal ini secara tidak langsung merangsang imajinasi dan emosi mereka sewaktu membaca. Tambahan pula pengulangan frasa seperti aku meniti jambatan lestari membantu murid untuk memberi fokus kepada idea utama dan memudahkan mereka membuat interpretasi terhadap nilai dan pengajaran dalam sajak tersebut. Dari sudut pedagogi pula, bahan ini adalah sangat sesuai untuk dijadikan kit pembelajaran. Kenapa saya cakap macam itu? Sebab murid dapat membaca dengan penghayatan, membuat inference serta mengaitkan isi kandungan dengan pengalaman harian mereka. Secara tidak langsung, ia dapat meningkatkan lagi kemahiran interpretatif dan empati dalam kurikulum. Seterusnya, saya beralih kepada bahan bukan sastra. Kemahiran membaca untuk penghayatan dalam bahan bukan sastra ini melibatkan keupayaan murid untuk memahami, merasai sekaligus menghargai isi teks secara benar. Jadi, dalam teks yang saya sediakan sebelum ini, pembaca ini bukan sahaja memperoleh maklumat tentang amalan mampan, tetapi juga dapat menghayati kepentingan menjaga sekitar untuk generasi akan. Contohnya, penerangan tentang pencemaran sungai, lambakan sisa pelepasan gas karbon dioksida menimbulkan rasa kebimbangan dalam diri pembaca terhadap keadaan alam sekitar masa kini. Selain itu, teks tersebut turut mengetengahkan tentang usaha inovatif
seperti kipas mula fabrik dan penggunaan cat. Jadi perkara tersebut membantu meningkatkan lagi kesedaran tentang kepentingan amal dan lestari dalam kehidupan seharian. Jadi kesimpulannya, kemahiran membaca untuk penghayatan ini adalah sangat penting kerana ianya bukan sahaja dapat membantu murid memahami isi kandungan teks, malah ia membentuk sikap, nilai dan kesedaran terhadap isu semasa seperti alam sekitar. Jadi gabungan bahan sastra dan bukan sastra ni telah menjadikan pembelajaran lebih holistik kerana ia melibatkan aspek kognitif, afektif dan Jadi seterusnya kita masuk kepada rubrik pemarkahan dan penilaian bagi bahan sastra dan bahan bukan sastra yang telah dihasilkan. Jadi yang pertama sekali, bagi rubrik pemarkahan soalan kemahiran membaca. Bagi soalan objektif, kami telah menetapkan terdapat 5 tahap utama yang ditetapkan. Jadi tahap yang pertama adalah tahap amat cemerlang yang di mana murid mendapat skor sebanyak 5 dan murid tu dapat menjawab semua soalan dengan tepat tanpa kesilapan. Bagi tahap yang kedua pula adalah tahap cemerlang di mana murid mendapat 4 skor. Murid tu hanya mendapat menjawab 4 daripada 2 soalan yang tepat. Tahap yang seterusnya adalah tahap baik. Murid dapat mendapat skor sebanyak 3 apabila mereka dapat menjawab sebanyak 3 daripada 5 soalan yang tepat. Tahap seterusnya, tahap memuaskan. Murid mendapat skor sebanyak 2 di mana murid hanya menjawab 2 daripada 5 soalan dengan tepat. Dan yang terakhir adalah kumpulan tahap lemah di mana murid hanya mendapat skor 1 apabila mereka hanya dapat menjawab 1 daripada 5 soalan yang tepat. Seterusnya, bagi soalan subjektif pula, kami telah menetapkan beberapa aspek utama iaitu 5 aspek utama iaitu yang pertama, pengecaman isi tersurat sebanyak 2 markah, pemahaman isi tersirat sebanyak 2 markah, menakul 2 markah, penghayatan 4 markah dan pemikiran kritis 4 markah. Kami juga mengkategorikan sebanyak 5 kategori utama iaitu lemah, memuaskan, baik, cemerlang dan amat cemerlang. Setiap aspek mempunyai deskriptor yang berbeza. Contohnya, saya bagi contoh untuk penghayatan. Bagi murid dalam tahap lemah, mereka tiada perasaan dan tidak mampu menilai soalan tersebut. Bagi murid dalam kategori memuaskan, mereka dapat menyatakan nilai tanpa huraian yang jelas. Maksudnya, mereka ada nilai tapi tak ada huraian yang jelas. Hanya nilai semata-mata. Dalam golongan baik pula, murid dalam tahap baik pula, mereka hanya mampu membuat 1 hingga 2 nilai dengan huraian asas. Contohnya, ada nilai dan huraian yang asas. Murid dalam kategori cemerlang pula, mereka dapat membuat 2 nilai dengan huraian yang jelas dan sesuai dengan ayat tersebut. Dan bagi yang murid dalam kategori amat cemerlang, iaitu kategori yang paling baik, mereka mampu menyatakan 2 nilai ataupun lebih dengan huraian yang matang, jelas dan menyentuh perasaan. Maksudnya mereka betul-betul menghayati soalan tersebut dan mampu menjawab dengan betul. Seterusnya, saya sambung dengan rubrik penilaian kemahiran membaca di mana dekat sini kami menetapkan bahawasanya terdapat 7 kriteria yang dinilai bagi 5 tahap murid. Jadi kriteria yang pertama di mana kami menekankan tentang sebutan dan artikulasi, kelancaran membaca, intonasi dan gaya, pemahaman literal, pemahaman inference, pemikiran kritikal dan penghayatan serta ekspresi. Maafkan saya, kami bagi kepada 6 tahap yang sesuai. Setiap tahap kami perincikan dengan terperinci berkaitan dengan kriteria yang diperlukan.
Jadi bagi saya, rubrik yang kami sediakan ini adalah lengkap untuk rujukan para guru untuk digunakan di dalam kelas sewaktu PDP dan dengan menggunakan bahan yang kami telah sediakan. Sekian, terima kasih. Jadi dekat sini kami juga sertakan beberapa rujukan yang kami gunakan untuk menghasilkan bahan sastra dan bahan bukan sastra sebelum ini. Jadi terdapat 9 rujukan utama yang kami rujuk, yang meliputi buku dan juga artikel. Jadi itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.